benda yang aku nak cakap ni is bukan dalam subjek pembelajaran lah, is adab lah. Okey. Kemahiran Kemahiran kat mana-mana pun belajar. Even kau masuk kerja pertama pun, kemahiran dah pertama kali tu pun dah explore. Kalau kau jenis memang handy punya orang. I think yang benda yang aku nak cakap ni is bukan dalam subjek pembelajaran lah, is adab lah. Okey. Sebab rasanya dekat sekolah dengan tempat kita membelajar, which is satu sekolah lah, college ni dah rasanya itu korang dah self explore, semua dah besar, dah pandai, ada pandai cerdik nak jaga benda tu kan. Tapi rasanya sekolah ni penting sebab kat situ kita dah start jaga adab. Faham? So itu zaman aku lah. Zaman kau pun sama. Kita pun tak jauh beza. Kita tak jauh lah. Sebab bagi aku dekat sekolah tu lah kita belajar beradab. Daripada tadika, sekolah rendah sampai sekolah menengah. Betul. And afterwards is kita bawa diri kita. Betul. So aku tak tahu sangat lah kalau yang sekarang macam mana. Ya. Cuma ya tu lah, macam apa yang aku nak sekarang. Sebab direction channel aku buat ni agak bertentangan dengan kebanyakan channel-channel entertainment. Sebab aku lebih kepada, orang cakap channel bosan lah, lebih pada fokus nak macam educator, ilmiah. Tapi bukan kita nak cakap kau kena jadi profesor, doktor ke apa. Cumanya aku just nak, once dia orang tengok, oh okay, aku faham, hidup aku ni ada dia punya sistem, di mana aku kena ada sijil untuk orang trust aku buat benda-benda macam tu lah.